Assalamualaikum, salam tun. Wow. Apa aktiviti hari ni? Yang paling penting, ke mana saja kita pergi, jangan lupa di kocek kita kena ada SIM card tun wow. Kenapa? Kerana setiap hari kita kena bercakap soal tun wow. Berbualah apa saja sekalipun, tun wow perlu diselitkan dalam perbincangan. Berceritalah, bergosiplah apa saja pun, hal politik, hal apa saja. Tetapi jangan lupa merubah kehidupan, menjana pendapatan sampingan pasif yang menguntungkan adalah tun wow. Sentiasa bercakap, sentiasa berbicara, sentiasa disebut, yang melekat di hati dan orang ingat kita, ingat tun wow. Ingat tun wow, ingat kita. Assalamualaikum. 12 pieces gold bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pieces gold bar ni kita akan hantar kepada ejen-ejen yang telah berjaya buat 20 activation pada bulan lepas. Buat 20 je activation, kita bagi percuma saja guys. Gold bar 1 gram. Okay, gold bar 1 gram. Dahsyat guys. Let's go. Adakah cukup simpanan RM1 juta untuk persaraan? Jika anda bahagikan nilai RM1 juta untuk kegunaan 20 tahun selepas anda pincin, anda boleh bersara dengan perbelanjaan sekitar RM4,000 sebulan. Adakah RM4,000 cukup untuk perbelanjaan persaraan anda? Ini sebenarnya bergantung kepada perancangan kewangan masing-masing. Ada yang selesa dengan perbelanjaan RM1,000 sebulan dan ada yang perlukan sehingga RM10,000 sebulan. Anda juga harus mengambil kira faktor kesihatan dan ekonomi sepanjang tempoh persaraan. Kerana semakin kita berusia, kita lebih mudah untuk jatuh sakit, dan faktor ekonomi di mana kos sara hidup 20 tahun akan datang sudah pasti akan lebih tinggi berbanding dengan sekarang. Ini bermakna ramai pesara tidak dapat bertahan dengan simpanan dalam bentuk wang fiat. Sebab itu sudah ramai pesara mengalihkan simpanan mereka ke dalam bentuk emas kerana emas kalis inflasi, dan mereka boleh bertahan lebih baik dari sudut kewangan berbanding dengan pesara yang menyimpan dalam bentuk wang kertas. Bagi yang ingin memulakan simpanan persaraan atau ingin mengalihkan sebahagian dari simpanan persaraan ke dalam bentuk emas fizikal,